Okay, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Ini buah matua lah, buah matua yang tak berapa nak jadi ni. Nampak buah ni, ini 1% ni lah. Nampak. Pasal ambil awal sebab habis 99% habis disebabkan oleh kena makan dengan musang dengan kelawar lah. Nak ni dia buat macam ni lah. Isi dia. Tu isi dia. Kalau siapa nak tengok isi dia, inilah yang dipanggil laici Sarawak ataupun longan Brazil lah orang panggil. Longan Brazil kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tak tebal isi dia. Saya nak tunjuk macam mana isi dia. Ini isi dia. Nampak? Ini sedap ni. Tu isi dia macam ni isi dia. Rasa dia macam laici, ada orang kata 3 rasa. Tapi saya rasa, pada saya rasa dia unik lah, unik. Macam mata kucing. Mata kucing pun rasa ada. Tapi ini buah yang dah rosak. Ringan dah. Ini buah dia, sepatutnya buah ni kalau purple. Dia banyak variety, ada yang hijau, ada yang purple, tebal sikit. Jangan kerak Kim, jangan kerak. Inilah cara buah dia. Okey, macam tu. Dalam biji dia, siapa nak tengok biji dia betul-betul lah ni. Nampak? So ini kalau siapa nak makan ni, boleh sedap lah ni. Nampak tak? Saya rapat sikit. Ini dia punya manis ni, brick. Kalau pada saya rasa lah dalam 17 ini. Brick ni 17, 18 ke 20 kot. Memang manis sungguh. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Kita tunjuk ni dulu. Ini je yang boleh selamatkan sebekas ni. Tak tahu banyak mana ni. Kalau sepatutnya saya rasa kalau tak diganggu oleh musang, 10 ni lah boleh dapat. Dengan patah, dahannya patah. Ada yang satu semua dah besar-besar. Satu dahan patah. Allah Akbar. Ada dalam video sebelum ni. Video sebelum ni ada saya tunjuk. Dahan dia patah. Semua dah saiz-saiz besar lagi lah. Besar macam ni lah. Tu masa nak masak lagi. Dia musang naik. Badan besar musang tu. Patah. So tak boleh nak buat apa. Terpaksa lah kita ni. Okay. Ada orang panggil matua. Nama rasmi dia buah matua ni. Saya ada, asalnya ada 4 pokok. Saya tebang 2 pokok sebab terlalu dekat dengan rumah. Pada asalnya saya ingat nak bonsaikan pokok ni. Pokok hutan ni tak boleh dibonsaikan. Saya potong banyak kali pun dia tetap juga tumbuh secara elok. Okey, kejap. Saya ambil gambar dulu. Mana biji tadi? Alamak. Hilang pula dah. Tak apalah. Okey, itu sajalah kali ni. Terima kasih kerana singgah di YouTube channel Dr. Pokok TV. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.